Assalamualaikum semua. Okey, resepi kita kali ini adalah kuih bangkit sagun. Gabungan kuih bangkit dan kuih sagun ya. Okey, ni bahan-bahannya ya. Kita perlukan tepung ubi, susu serbuk, gula asin, butter, santan pekat, vanila serbuk dan juga daun pandan. Sekarang kita nak sangai daun pandan dengan tepung ubi lebih kurang 10 minit. Okey, kita sangai lebih kurang 10 minit dengan api yang perlahan ya. Tak boleh kuat sangat. Kalau kuat api nanti kita punya tepung akan jadi hangus. Okey, sekarang dah hampir 10 minit. Kita dah sangai, tutup api. Okey, buangkan yang ni, kita punya daun pandan yang kita sangai ni kita buangkan. Buang semua ya. Okey, sekarang kita tapis ya bahan-bahan yang kita sangai tadi. Yang tepung ubi yang kita dah sangai kena tapis ya. Okey, tapis juga gula asin. Tapis juga susu serbuk. Okey, ayak ataupun tapis bersama. Okey, dah siap kita tapis atau ayak. Okey, masukkan serbuk vanila. Okey, sekarang kacau dulu supaya serbuk vanila tu serata ya. Okey. Okey, sekarang barulah kita masukkan butter. Ini gaul guna tangan ya. Sebab kita tak nak dia begini. Gunakan tangan. Dah serata. Dah macam jadi macam apa tu serbuk roti tu kan. Pastikan semua serata. Okey, sekarang dah serata. Semua baru kita campurkan santan pekat. Campur sedikit-sedikit ya. Okey, kita dapat adunan seperti ini. Dia memang macam rapuh sikit ya begini. Tak apa, macam sagun, macam sagun sikit. Kemudian kita akan masuk dalam acuan dan kita bakar macam ni. Tapi bila kita tekap ni dia ada satu bentuk kan. Tak apa. Okey, saya gunakan acuan begini ya. Nanti saya tunjukkan macam mana cara dia. Pertama kita penuhkan ya kita punya acuan kuih bangkit ni. Begitu. Yang ketat sangat kita tepuk. Ini manja je macam tu. Okey, selepas tu kemaskan. Kemaskan begini Okey, kita dah dapat ini. Kemudian kita tekan ni saya tunjukkan. Macam ni. Kita buat je macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Lepas ni kita akan bakar ya. So buat hingga selesai. Okey, ini loyang kita yang kedua. Ready untuk masuk oven ya. Okey, suhu oven kita 160 lebih kurang 15 minit. Okey, ini sekarang dah keluar daripada loyang. That means dah masak dah kita punya kuih bangkit. Okey, sekarang kuih bangkit sagun kita ya dah siap dah masak dah. Kita sejukkan nak masuk dalam bekas. Ini dia punya bahagian belakang ya. Dia sangat rapuh ya. Sedap makan. Memanglah cair di mulut. Rapuh kan? So terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba ya. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share. Sampai jumpa lagi. Bye.